Hai semua, cerita hari ini akan menerangkan tentang sistem respirasi tumbuh-tumbuhan. Pada sebelum cuti persekolahan, Zainal bersama beberapa rakan kelasnya telah merancang satu aktiviti yang boleh dilakukan bersama. Pada hujung minggu cuti sekolah minggu hadapan, kamu semua sudah mempunyai sebarang rancangan ke? Tidak ada sebarang rancangan lagi. Wah, baguslah kerana saya mempunyai satu rancangan yang pasti menarik. Sarangan saya hendak pergi ke frame untuk jungle trekking. Kamu semua berminat untuk sertai saya? Saya macam berminat nak sertai jungle trekking yang Zainal cadangkan. Jom Mutu, kita pergi sekali. Baiklah. Setelah tiba di frame di kebun Selangor. Wah, akhirnya kita tiba di frame bersama-sama. Ya, kami berharap ianya dapat banyak pengalaman kepada kami berdua. Ayo. Ketika Zainal dan rakan-rakannya berjalan di dalam hutan, mereka mendapati banyak tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok serta mereka juga ternampak daun berguguran yang jatuh ke dasar bumi. Lalu, semua seperti tertanya-tanya, bagaimanakah daun-daun dan tumbuhan di sekeliling hutan ini dapat bernafas dan juga hidup? Oh, saya ada teringat yang cikgu pernah menerangkan bagaimana tumbuhan dapat hidup dan bagaimana cara mereka berinspirasi. Betullah, tumbuhan menggunakan kaedah fotosintesis untuk terus hidup. Pada waktu siang, tumbuhan akan menghirup semua karbon dioksida yang ada beserta oksigen dan menyingkirkan semula. Tetapi pada waktu malam, tumbuhan hanya menghirup oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Tumbuhan meresap oksigen dan karbon dioksida melalui liang stoman mereka dan sel pengawal juga. Wah, bestlah jungle trekking ni. Banyak yang dapat kita pelajari apabila berada dekat dengan flora. Oleh kerana itu, kita perlulah menjaga alam persekitaran agar tidak tercemar bagi menjamin pembesaran tumbuhan dan kemandirian mereka.